Okey guys, kali ini kita akan buat roti canai kosong. Ya. Yang pertama kita buat roti canai kosong. Okey. Pertama kita akan tubuh sedikit minyak. Letak sedikit minyak, kemudian kita goreng roti kosong. Guys, kosong dulu. Okay, ini roti kosong. Roti kosong ni kita boleh makan dengan gula, makan dengan susu, makan dengan gulai kambing, gulai lembu, daging, sapi, kerbau, kuda belang, gulai gajah. Apa segala macam gulai lah boleh makan. Sorry guys, gurau saja. Jadi yang pertama ni kita buat roti canai kosong. Ini bentuk roti kosong. So sementara kita nak tunggu roti canai kita masak, kita sambilkan untuk tebar roti canai. Okey, macam ni sahabat ya. Ni. Jadi dough roti atau tepung yang sudah kita bulatkan ni kita genyih bagi lepeh dan kita tebar ya. Kita tebar dalam persekitaran 4 atau 5 kali pusingan ya. Kemudian kita lipat ya, kita lipat 1 2 3. Okey. Dan kita letak sekejap bagi dia kembang atau masuk angin. Okey, sementara itu kita pusing balik roti yang sudah kita goreng tadi supaya dia masak rata. Okey. Okay. Terima kasih. Kita punya kuah dalca dah siap. Okey, seterusnya kita pusingkan yang di tengah dulu ya. Sebab kenapa kita kena pusing yang tengah dulu? Sebab di tengah ni dia punya api ataupun panas dia lebih. Okey. Kemudian kita akan pusing yang sedikit sederhana panas dia. Dan ini hasilnya. Jadi kalau kita tak pusing sahabat, nanti dia punya masak tak serata, tak sekata. Jadi kita kena pusing. Kita pusing-pusing dulu sehingga dia nampak macam ni sahabat ya. Okey, sahabat-sahabat boleh nampak Jadi ini yang di tengah tadi, okey. Ini belah tengah. Okey. Ini kalau ikutkan ni dah masak ya guys. Ini dah masak. Warna macam ni ukurannya dah masak guys. Tapi kita biarkan sikit lagi ataupun warna macam ni pun dah cukup masak guys ya. Tapi sebelah dia belum masak. Jadi sebelah dia belum. So kita kena pusing. Kita pusing. Jadi kalau kita pusing-pusing ni, nanti dia punya masak tu akan serata akan rata masak dia. Kiri, kanan, depan, belakang ni akan masak semua. Okey. Okey. Kita cek dulu, sikit. Kita jadi sementara kita tunggu dia garing ataupun masak, kita boleh tebar lagi satu sekeping ini doughnya. Kita tebar sekeping dulu. Okey. Tergenyih dia sampai lepeh atau sampai dia menipis ya. Kita genyih dia sampai dia menipis. Diletakkan sedikit minyak. Okey. Kemudian baru kita tebar. Lebih kurang dalam 4 atau 5 kali tebar. Jadi untuk hasil yang maksimal dia kena 4 atau 5 kali tebar. Jadi roti dia akan jadi lembut, tipis dan rangup. Jadi kalau kita nak dia lagi rangup, kita tambahkan sikit margarin atau pelantah Okey. Kemudian kita lipat 1 2 3 4 5. Okey, 5 kali lipatan. Begitu sahabat ya. Kemudian ni kita cek balik. Okey, dah siap masak. Okey, so kita susun. Ini bawah atas dah masak sahabat, nampak? Atas, bawah cukup masak. Okey, kita letak sekejap. Okey. Kita letak, kita susun, kita angkat, kita susun. Okey. Cukup garing ya sahabat, kita susun kat sini. Susun dulu sementara menunggu dia agak sejuk sedikit kita tunggu dia sejuk sikit. Dan lepas tu kita sambung goreng lagi Kita goreng lagi, kita lagi kat tengah
Sebab kenapa kat tengah sahabat? Sebab sini minyak panas dia lebih, ya. Dan untuk menyusun, ya, sebab banyak mana boleh masuk atas kuali roti canai kita. Okey. Mula dari tengah. Sun, okey. Okey. Jadi semuanya harus teratur sahabat, ya. Kita susun rapi. Susun cantik, ya. Ni. Jadi kita susun dia. Dia nampak kemas, ya sahabat, ya. Macam ni. Okey, cukup. 2, 4, 6, 7. Sebenarnya boleh muat 10 keping, tapi kurang maksimal lah. Kurang maksimum dia punya hasil. Kurang cantik. So, kita bubuh 7. Okey, kemudian kita letakkan sedikit minyak. Ya, kita bubuh sedikit minyak. Untuk bagi dia lebih cantik, ya. Supaya tidak melekat, ya sahabat, kita buat macam ni. Supaya tak melekat. Ya. Jadi kita potong sikit bawah dia supaya tak melekat, ya. Okey. Sementara itu kita tebar dulu. Sementara nak tunggu tu kita tebar dulu. Kita tebar dulu. Hanya kita bagi nipis dulu, ya. Kita ambil minyak dan letak minyak sedikit dan kita gonyoh. Kita letak minyak sikit, kita gonyoh, ya. Kita gonyoh dia sampai dia nipis. Terutama sekali bahagian tepi ni yang penting, nipis, ya, bahagian tepi. Kemudian kita angkat macam ni, kita angkat macam ni, kita letak tangan kiri di atas, ibu jari di bawah. Kemudian kita sodok balik sahabat, ya, kita angkat. Macam ni. Kita pusing, pusing, ya. 5 atau 6 kali sahabat, ya, sampai kita rasa yakin. Sampai kita rasa yakin betul-betul yang dia dah tipis. Okey, kemudian kita lipat. Okey. Nak lipat 2 boleh. Okey, ni lipat 2 dipanggil. Okey, 2 kali lipatan. Tadi lipatan 5. Okey, sementara tu kita cek balik, ya. Kita cek balik. Cek balik macam mana roti kita dah garing ke belum. Okey, cukup. Cukup. Ini kita tak perlu pusingkan sahabat, sebab dia mungkin panas pada kuali tu cukup. Jadi kalau panas pada kuali cukup, kita tak perlu pusing. Okey sahabat, ya, macam ni. Ini ukuran untuk roti kosong, ya. Jadi besar roti dia lebih kurang sebesar 1 pinggan, ya. Okey, besar dia ukuran besar 1 pinggan. Okey. Sahabat-sahabat boleh tengok ukuran dia lebih kurang 1 pinggan. Jadi kalau full sangat nanti nak masuk kuah tak boleh, nak masuk gulai tak boleh, tak muat. So kita buat ukuran macam ni lah, kan. Okay, seterusnya yang dah kita angkat tadi, yang dah ready tadi, kita tepuk. Tepuk supaya dia makin lembut. Okay, tujuan tepuk ni supaya dia makin lembut. Okay. Macam tu. Jadi tepuk lagi sampai habis. Jadi ini dia punya panas dah agak kurang, ya, kurang panas. Okey, kita susun sini. Jadi seterusnya kita cek. Okey, dah boleh angkat, ya. Dah boleh angkat sahabat, ya. Okey. Semua dah rata masak dia, dah sekata. Masak dia dah rata, so kita boleh ini kalau yang tahan panas boleh terus tebar, boleh terus tepuk, ya. Tapi kalau yang tak tahan panas jangan, nanti tangan melecur. Okey, cukup masak, ya, cukup garing. Dan kalau panas sangat sahabat, kita serapkan panas tu di meja. Kita serapkan rasa panas di meja. Okey. Seterusnya kita goreng lagi. Kita goreng lagi, ya. Goreng lagi. Kita goreng sampai garing, ya sahabat, ya, sampai garing macam yang dah saya tunjuk tadi.
Okey. Ini roti kosong ya. Jadi kita boleh makan dengan gula sahabat ya. Nak makan dengan gula boleh, gula pasir, gula putih, susu, mentega, kaya. Makan dengan apa lagi? Itu terpulang kepada selera masing-masing ya. Nak makan dengan apa pun boleh. Okey. Nak makan dengan apa pun boleh sahabat ya. Rebus sedikit minyak. Okey, sementara kita tunggu dia masak garing, kita tebar dulu kita ambil dough, kita penyek-penyek dia macam ni, kita tekan-tekan dia dengan bersama dengan minyak supaya licin. Jangan tak letak minyak sahabat. Macam ni. Ni untuk ukuran roti canai. Tapi kalau nak buat murtabak itu sedikit kecil kecil sedikit. Tak boleh besar macam ni sahabat. Ini kalau buat martabak ni boleh 1, 2, 3, 4. 4 biji martabak boleh naik. Ni kita buat 2 lipatan. Okey. Ni 2 lipatan. Okey. Ni buat 2 lipatan. Okey, seterusnya kita akan cek sahabat ya. Kita cek lagi kegaringan. Ya cikgu. 02. Okey cikgu. Okey, kita punya cikgu dah order roti kosong. Kita akan buatkan saya akan tunjuk contoh roti kosong. Okey. Okey, sementara kita tunggu masak, kita tebar dulu sekeping lagi. Okey. Okey, ni. Jadi macam ni sahabat ya. Kita pusing, kita tebar tu sambil pusing. Dalam 4 kali atau 5 kali tebaran tebar. Okey. Macam ni. Okey, macam ni. Itu lipatan 5. Okey, sementara itu kita akan siapkan kuah. Ini kuah ya. Kuah campur. Kita campur. Kita akan campurkan kuah dalca. Dalca. Ini kuah dalca guys ya. Ini dalca. Ini kuah dalca ya. Ini kuah dal dia. Kemudian kita akan campur dengan kari ya sahabat ya. Ini kari. Campur dengan kari. Okey, campur kari. Kita campur sedikit kari. Dan kita akan letak sedikit sambal. Letak sambal di roti canai nanti. Okey. Jadi penampakannya macam ni sahabat. Setelah kita campur kuah dal dengan kuah kari. Okey. Seterusnya kita akan angkat roti yang sudah tergoreng. Kita tengok, cek, okey, masak sempurna. Okey, cantik. Okey. Ini dia. So kita akan bagi ke cikgu dulu makan. Okey. Sekejap. Kita tunggu dia sikit. Okey. Okey. Macam ni guys. Jadi macam ni penampakan dia. So okey, kita akan potong sahabat. Kita potong macam ni. Kita potong macam ni. Untuk bagi mudah ke cikgu makan kita potongkan sikit. So cikgu akan minta banyak komen nanti. Alamak, malas nak potong apalah. Jadi kita tolong dia. Takut tangan dia susah nak megang apa berat. Jadi kita tolong. Tolong sekejap ya. Okey, dah siap. Dah siap. Ini kita punya adik tolong angkat ini kuah dal. So rasanya seru. Macam tu sahabat. Okay, kita tepuk. Ni dia. Kenapa tepuk? Supaya dia tak keras sahabat. Perlu ditepuk supaya tak keras ya. Okey, seterusnya kita akan goreng lagi. Goreng lagi. Ya. Kita goreng dulu. Ini teknik-tekniknya sahabat ya.
teknik penggorengan. Dari tengah boleh, dari tepi boleh. Kalau kuali kita ataupun wajangan kita ni dah panas. Okey. Jadi kita boleh masuk dari mana-mana. Okey. Macam ni. So sementara kita tunggu dia masak garing, kita tebal lagi. Kali ini kita akan buat roti telur. Saya akan tunjuk cara buat roti telur. Okey, ini roti telur. Kita buat roti telur ya. Roti telur. Roti telur, kita ambil telur sebiji, kita pecahkan telur. Kita tabur atas dia macam ni. Okey. Lepas tu kita lipat 4 segi. Atau 4 segi atau segi 4 ya. Kita letak, kita angkat dengan hati-hati. Dan kita cek balik. Roti tu macam mana? Garing. Okey, cantik. Okey, boleh. Okey. Ni kita cek lah belakang dia. Garing. Ni kita cek belakang dia. Cantik. Ada sikit lagi hujung. Kena pusing. Ni kita cek. Ada hujung lagi. Pusing. Jadi macam tu. Seterusnya macam tu. Sementara kita tunggu dia masak, kita buat roti telur lagi. Jadi teknik-tekniknya macam ni sahabat ya. Ambil minyak. Genyih sampai dia nipis. Terutama yang bahagian tepi ya. Bahagian tepi ni yang penting. Okey. Lepas tu agak-agak kita rasa yakin. Dalam diri tu kena ada keyakinan. Boleh. Pasti boleh. InsyaAllah. Koyak pun tak apa. Itu biasa. Normal lah. Koyak. Okey. Tu. Kalau kita rasa nipis. Dah okey. Cukup. Kalau tak yakin juga. Tebal juga. Memang hancur. Okey. Kita telur. Kita tabur telur atas. Ya. Ni telur dah basuh sahabat ya. Bukan tak basuh. Jangan fikir bukan-bukan. Telur dah dibasuh ya. Telur dah dibasuh. Tak main telur yang tak basuh ya sahabat ya, kotor ya. Kita mesti basuh sebab pada kulit telur tu nanti ada kuman-kuman daripada bekas sarang telur, bekas tai ayam atau sebagainya. So kita kena basuh sahabat ya. Okey. Basuh kita gonyok-gonyok ni. Kita test, kita cek ni. Tapi ni mesti belum masak lagi. Kan? Belum. So kita kena pusingkan dia. Kita letak yang belum masak tu pada api. Okey. Sementara kita akan buh sedikit minyak sahabat ya. Sementara kita nunggu. Macam tu sahabat-sahabat. So ini dulu setakat ini video kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di next video dalam video yang sama sahabatku, iaitu rancangan buat roti canai. Okey. Kita buat roti canai atau kita meniaga atau jualan roti canai sahabat. Jadi saya meniaga ni di kantin sahabat Saya jualan di kantin sekolah. So saya punya customer sini adalah murid-murid sekolah. Murid-murid sekolah, guru-guru. Ada juga orang dari luar datang membeli. Kita boleh bagi kelonggaran. Tapi ada waktunya. Okey. Ada waktunya. Okay, ini dah masak sahabat ya. Dah masak. Kita cek telur. Cek telur ni dah masak belum? Okey. Belum lagi lah. Ini betul baru. Dia pakai putih apa dek? Ya. Nah, sikit lagi. Okey. Tengok dulu Okey, di telur kita dah masak guys. So, insyaAllah kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.